Piala ni piala kepada kamu lupa jasa macam lupakan kulit. Oh, jangan macam ni. Setia. Aku minta kata-kata nasihat. Ini nak pantai saja. Apa benda ni? Budak-budak, let's go! Okay, so Wan Raja dia kata dia macam Ya, tunjukkan number 2 ke counter. Apakah England buat lagi satu jaringan gol? Ya, so kita dah dapat kita punya finalist current. We promise our audience that there is something special tonight, right? So what's happening? Jun, hebat. Wah, ini feeling yang memang hebat. Hebat. dari mana? Saya daripada Sungai Buloh. Saya belum datang all the way ke sini. Support siapa hari ini? Saya support Wan Raja. Okay, the winner of the champion for today is Ray. The chocolate double Mary. So ready to welcome guys. MC berada daripada sini, MC Kala Jenak semua. Kata-kata untuk fan MU. Fan MU sentiasa percaya, sentiasalah bangga dengan kelab kita. Kalau kita masuk gua pun masuk dengan bangga bro. Jangan yang macam pasukan cekai tu kan. Boleh bantai orang lain. Macam pasukan yang cekai tu kan kalah kepada pasukan Liga Petani. Tak. Kita masuk gua pun masuk dengan bangga. Apa-apa pun nasihat saya percaya kepada Ruben Amorim, percaya kepada pemain-pemain kita. GGMU. Agak MU boleh masuk top 5. Apa agak-agak bro? Confident lah bro. Confirm top 4. Dia top 5. Aku top 4. Manchester United top 4. Kalau tak dia botak. Okay.